Korang tahu tak, kebanyakan model-model lama kereta Proton dia berkongsi spare part tau dengan Mitsubishi. Memang zaman dulu siapa yang pakai Proton nak cari spare part tu memang senang. Contohnya Proton Wira dia berkongsi part dengan Mitsubishi Lancer tau. Zaman sekarang ni payah sikit nak cari spare part, lagi-lagi bahagian belah bawah tu. Contohnya absorber. Nasib baik adanya BKA Japan yang menawarkan korang absorber untuk model kereta lama Proton dan juga Pro 2. Shock absorber BKA Japan ni bukan shock absorber biasa-biasa je tau. Dia memang dibuat dengan material yang berkualiti tinggi untuk bagi korang puas hati bila pakai nanti. Sebelum dia orang masuk market, dia orang memang quality check dulu, setaraf dengan international babe. Dan absorber BKA ni memang mengikut spek OEM setiap model kereta yang dia orang jual. Jadinya absorber ni bolehlah jadi alternatif yang terbaik kepada korang yang tengah mencari absorber OEM. Walaupun spek OEM, shock absorber daripada BKA ni dapat menyerap hentakan dengan lebih baik. Lepas tu dapat memanjangkan hayat part-part suspension untuk kereta korang. Barulah lepas ni tiap kali korang drive kereta memang selesa je nak bawa jalan jauh, lagi-lagi nak pergi balik kampung. Shock absorber BKA Japan ni juga datang dengan warranty, so korang jangan risaulah kalau terjadi apa-apa bila beli nanti, boleh terus claim je warranty. Jadi korang kalau nak kereta korang sentiasa selesa time drive, korang boleh dapatkan shock absorber BKA Japan ni di mana-mana bengkel berdekatan.